aktiviti. Tetapi ini menunjukkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Sofia Alisa Mazlan, pengetahuan anda untuk program Ihya Ramadan dan Gerobok Rezeki yang dianjurkan oleh pihak Pusat Sumber Sekolah yang berlangsung pada 25 hari bulan 2 2026 jam 8 hingga 9 pagi. Program ini melibatkan murid tingkatan 1 hingga 3 sahaja. Tujuan program ini dijalankan adalah untuk mengimarahkan bulan Ramadan dan meningkatkan amalan serta akhlak dan untuk membantu golongan memerlukan dengan sumbangan keperluan asas. Baiklah, bersama saya ialah Puan Sariza binti Osman, pengajar Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul. Baiklah, apakah objektif utama program Ihya Ramadan dan Gerobok Rezeki yang ingin dicapai oleh pihak sekolah? Okay, terima kasih. Hari ini kita lancarkan program Ihya Ramadan dengan objektif utamanya ialah untuk kita galakkan anak-anak di SMK Bandar Baru Sintok supaya mengamalkan aktiviti-aktiviti sunat sepanjang bulan Ramadan. Antaranya ialah kita luncurkan juga gerobok rezeki supaya anak-anak ini dapat memberi sumbangan kepada golongan asnaf dan fakir miskin yang memerlukan bantuan daripada seluruh ahli masyarakat. Okay, yang keduanya, kita nak galakkan anak-anak ini melaksanakan aktiviti sunnah seperti membaca Al-Quran yang kita anjurkan tadarus di surau untuk murid tingkatan 4 dan tingkatan 5, dan juga kita adakan juga bacaan ayat-ayat lazim pada waktu rehat. Ini tujuan utama kita luncurkan Ihya Ramadan lah, untuk kita bagi kesedaran kepada anak-anak bahawa bulan Ramadan ini perlu dimanfaatkan untuk kita kutip sebanyak-banyak pahala untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, bagaimanakah pelajar boleh memberi sumbangan terbaik dalam program Ihya Ramadan? Okey, untuk anak-anak memberi sumbangan, kita boleh galakkan anak-anak untuk menyertai semua aktiviti yang kita adakan, iaitu termasuklah kuis, termasuklah tadarus, termasuklah sumbangan rezeki dalam gerobok rezeki, dan juga melibatkan diri dalam semua aktiviti yang memberi manfaat lah sepanjang bulan Ramadan. Ya, itu aktiviti yang kita telah rancang dalam Ihya Ramadan kali ini. Baiklah, terima kasih. Sama. Baiklah, bersama saya pula ialah Ustazah Nadia, Guru Bimbingan Majlis Ihya Ramadan. Baiklah, apakah tujuan utama Majlis Ihya Ramadan ini diadakan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tujuan utama Majlis Ihya Ramadan yang diadakan ialah untuk menerapkan kepentingan menghayati bulan Ramadan, memberi pengetahuan tentang amalan-amalan yang perlu diadakan dalam bulan Ramadan dan memberi galakan kepada semua murid untuk menghayati ibadah-ibadah sunat, ibadah-ibadah wajib dalam bulan Ramadan. Baiklah, bagaimanakah Majlis Ihya Ramadan boleh memberi manfaat kepada masyarakat sekitar? Okey, saya berharap apabila program ini dijalankan dalam bulan Ramadan, murid-murid yang akan mengaplikasikan segala amalan-amalan sunat di rumah, dan benda ni akan diviralkan dalam kalangan masyarakat apa yang perlu dilakukan dalam bulan Ramadan. Baiklah, terima kasih. Semua. Bersama saya ialah saudara Afif dari kelas 3 Elite, iaitu gimmick untuk Majlis Ihya Ramadan ini. Baiklah, bagaimanakah idea gimmick ini dipilih dan apa mesej yang ingin disampaikan kepada pelajar? Gimmick ni dipilih oleh tim saya dan Cikgu Nuzul dan yang bagi idea. Tujuan kami membuat gimmick ni untuk memberi sumbangan kepada gerobak rezeki seperti beras, bihun dan sebagainya. Itu sahaja. Terima kasih. Sekian sahaja daripada saya, Nur Sofia Alisa Mazlan, melaporkan daripada program Ihya Ramadan dan Gerobok Rezeki. Assalamualaikum dan terima kasih.